Kalau ada gastrik, boleh ke amalkan IF? Kalau nak baik daripada gastrik, memang kena amalkan IF. Sebab gastrik ni anda kena faham, gastrik ni adalah berpunca daripada pencurut di dalam saluran esophagus kita yang bawah sekali tu. Ada satu pencurut sebelum masuk ke perut, dia terbuka. Dalam keadaan normal dia sebenarnya tertutup. Okey, so bila dia terbuka itulah yang menyebabkan angin keluar, menyebabkan asid dalam perut kita tu dia terpercik ke atas, menyebabkan kena dekat saluran esophagus tu. Yang tu yang rasa sakit perut, rasa pedih ulu hati. Itulah gastrik sebenarnya. So kalau anda nak pulihkan gastrik, sebenarnya anda kena tutupkan kembali pencurut dekat saluran esophagus tu, dan salah satu cara dia adalah anda kena amalkan IF. Okay, dan amalkan IF saja tak cukup, anda kena amalkan juga air yang masam. Contohnya air lemon, air lemon nipis, air cuka apple. Okay, amalkan sikit-sikit, dos yang sedikit dahulu, kemudian boleh tambahkan lagi dos dia. Okay? Dan minum tu kena bancuh lah, janganlah contohnya air ACV tu anda togok botol ACV tu, tak. Anda kena bancuhkan satu sudu kecil ACV di dalam segelas air. Dalam masa yang sama anda mula amalkan IF, bermula daripada 12 jam, lepas tu kepada 14 jam, kepada 16 jam. So dapat 16 jam tu anda maintain. Dengan cara ni sebenarnya dah ramai dah orang pulih daripada gastrik. Okay? Makan-makan kurus.